rumah dia ada 21 biji rumah. Tapi lepas dia meninggal, semua rumah dia tu terkeluar daripada faraid. Okey, kenapa boleh jadi macam tu? Sebab masa dia hidup, dia dah hibahkan ke semua 21 rumah kepada anak isteri dia. Bayangkan 21 biji rumah. Dia dah bagi tahu 5 rumah nak hibah kepada isteri, 3 rumah anak pertama, 3 rumah lagi anak kedua, dan seterusnya begitulah. So bila dia dah hibahkan semua siap-siap, waris faraid yang lain tak dapat rumah tersebut sebab dia dah bagi masa dia hidup lagi. Jadi bila meninggal terus tukar nama je. Faham tak? Jadi harta dia walaupun dia nampak banyak 21 biji rumah, tapi waris faraid lain hanya dapat harta selain daripada rumah tadi. Sebab rumah tadi dia dah bagi orang lain siap-siap masa dia hidup. Sebab tu penting masa hidup dah buat dokumen hibah siap-siap apa semua, supaya dia menjaga, melindungi orang yang kita nak bagi rumah tu. Contohlah kalau kita ada rumah 21 biji, kita nak bagi siapa rasa-rasa kalau kita mati? Mesti nak bagi anak bini kita, mesti nak bagi family kita. Entahlah. So kita bagi masa hidup, hibahkan siap-siap. Bila kita meninggal, automatik tukar je ni, terus jadi milik mereka yang kita dah hibahkan. Itu penting kita buat dokumen hibah siap-siap masa kita hidup. Okay. Saya ada buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Kalau anda belum join lagi, klik link dekat bio. Sertai sekarang, okay? Assalamualaikum.